Pernah tak korang nak record content tapi korang pening tak tahu nak letak kat mana handphone korang tu? Nak bawa tripod macam semak pula kan, macam lelaki. Macam aku lelaki, aku tak suka bawa tripod yang besar-besar tu. Yelah, besar mana pula bag aku nak kena bawa, nak kena heret tripod tu gimana kan. So aku dah jumpa satu solution untuk korang yang rasa nak buat content tapi tak tahu siapa nak tolong record, siapa nak tolong pegang handphone ni. Korang cari benda lah ni, Ulanzi Matlock Small Suction Cup Bracket. Aku serius, aku suka benda ni. Kau tahu sebab apa? Satu, sebab dia ada dia punya suction cup lah kat sini. Suction cup ni aku tak berani nak letak dekat cermin ke apa, sebab aku dah try, memang kuat gila. So kalau tak nak pakai suction cup ni, dia ada satu lagi option, iaitu magnetic kat belakang ni. Jom aku tunjuk kat korang macam mana dia punya kuat tu. So ni dia punya bahagian magnetik tu. Ni aku letak kat pagar korang tengok. Macam tu baru tercabut. So kalau setakat korang letak benda ni, lepas tu korang letak situ, korang mountkan handphone, tak ada masalah. So siapa yang berminat dengan benda ni, nak pakai benda macam ni sebenarnya untuk gantikan korang punya tripod, korang klik dekat beg kuning.